Kalau saya beritahu ada orang buat duit online tanpa simpan stok, tanpa buat produk sendiri, malah ada yang hanya menggunakan handphone, adakah anda percaya? Masalahnya, ramai orang tahu nak buat duit online ni tetapi tak tahu di mana hendak bermula. Jadi, dalam video ni saya akan kongsikan 7 cara buat duit online yang masih relevan dan diguna pakai oleh ramai orang sehingga hari ini. Dan nombor 1 adalah merupakan cara yang paling saya gemari. Selamat datang ke Brodel Investigasi Digital. Di channel ni, kita bongkar peluang buat duit online, side hustle dan aplikasi-aplikasi viral supaya kau tak buang masa mencuba benda yang tak berbaloi. Cara pertama ialah affiliate marketing. Senang cerita, anda mempromosikan produk orang lain dan apabila seseorang membeli melalui pautan yang anda kongsikan, anda akan menerima komisen. Contohnya melalui Shopee affiliate, TikTok affiliate atau Clickbank. Kelebihan affiliate marketing ialah anda tidak perlu menyimpan stok dan tidak perlu menguruskan penghantaran barang. Tugasan anda hanyalah menghasilkan kandungan dan menarik pembeli untuk membeli. Semakin ramai orang membeli melalui pautan anda, maka semakin tinggilah komisen yang boleh anda perolehi. Cara kedua pula ialah dropshipping. Konsepnya mudah. Anda menjual produk tanpa perlu menyimpan stok. Apabila pelanggan membuat pembelian, pembekal akan menguruskan penghantaran terus kepada pelanggan anda. Anda hanya fokus kepada pemasaran dan mendapatkan jualan. Ramai yang memulakan dropshipping melalui Shopee, TikTok Shop atau laman web sendiri kerana kos permulaannya yang agak rendah. Namun begitu, anda perlu bijak memilih produk yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran. Cara ketiga ialah menjual produk digital. Produk digital adalah produk yang boleh dijual berulang-ulang kali tanpa perlu menghasilkan produk baru setiap kali berlakunya jualan. Contohnya seperti e-book, template Canva, kursus online, checklist atau fail digital. Kelebihan utama produk digital ialah kos operasinya yang rendah dan margin keuntungannya yang tinggi. Anda hanya perlu menghasilkan produk sekali sahaja dan anda boleh menjualnya berkali-kali. Cara keempat ialah membina channel YouTube. Ramai orang beranggapan bahawa mereka perlu menunjukkan muka mereka untuk berjaya di YouTube. Sebenarnya tidak semestinya. Hari ini terdapat banyak channel faceless yang menjana pendapatan hanya menggunakan video stok, gambar dan voice over. Pendapatan boleh diperolehi melalui iklan YouTube, affiliate marketing, sponsored dan juga penjualan produk sendiri. Jika anda melakukannya secara konsisten, YouTube anda boleh menjadi aset digital yang sangat bernilai. Cara kelima ialah coaching dan consultation secara online. Jika anda mempunyai kemahiran atau pengalaman dalam sesuatu bidang, anda boleh membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Sebagai contoh, dalam bidang pemasaran, bidang hartanah, kecergasan, kewangan atau pembangunan diri. Ramai orang sanggup membayar untuk mendapatkan panduan daripada individu yang lebih berpengalaman. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi melalui Zoom, Google Meet atau platform lain secara online. Cara keenam ialah e-commerce. Berbeza dengan dropship, anda mungkin perlu menyimpan stok sendiri dan menguruskan penghantaran kepada pelanggan. Walaupun memerlukan modal yang lebih tinggi, keuntungan yang diperolehi juga berpotensi lebih besar. Platform seperti Shopee, Lazada dan TikTok Shop memudahkan sesiapa sahaja untuk memulakan perniagaan secara online ini. Apa yang penting, anda perlu memilih produk yang mempunyai permintaan dan memberikan nilai kepada pelanggan anda. Cara ketujuh ialah menjual gambar secara online. Jika anda minat mengambil gambar, anda boleh menjual hasil karya anda di platform seperti Shutterstock, Getty Image dan lain-lain. Setiap kali gambar anda dimuat turun atau dibeli oleh pengguna lain, anda akan menerima bayaran. Walaupun ia mungkin tidak memberikan pulangan yang besar dalam masa yang singkat, ia boleh menjadi sumber pendapatan pasif dalam jangka masa panjang.
Itulah dia 7 cara buat duit online yang masih relevan pada hari ini. Tidak semua cara sesuai untuk semua orang. Ada yang lebih suka affiliate marketing, ada yang minat menghasilkan video YouTube, ada juga yang lebih selesa menjual produk digital. Yang penting, pilih satu dahulu dan fokus sehingga berjaya. Ramai orang gagal bukan kerana peluang itu tidak wujud, tetapi kerana mereka terlalu cepat berputus asa. Jika anda konsisten dan terus belajar, peluang untuk anda berjaya sentiasa ada. Akhir sekali, kalau anda suka video yang macam ni, tolong tekan like, share dan subscribe pada channel ni. Sebab dekat channel Brodil Investigasi Digital, kita tak jual mimpi. Kita bongkar dulu, baru kita buat keputusan. Jumpa lagi dalam investigasi seterusnya.